Dan puasa dilarang ingat lelaki. Bunyi ni macam hipokrit. Kamu perasan gak semenjak Pak E dengan Heli? Kenapa? Saya buktikan kenapa? Kau nak takut dosa kah? Lagi-lagi kalau kau klik madu. Memang aku macam Ya. aku tengah korek hidung dia macam batal. Patut dah cerah-cerah. Astagfirullahaladzim. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Fae. So, konten apa yang Fae membuat kali ini adalah konten kita tanya geng AI team siapa yang ada pecah puasanya. Walaupun sekarang baru puasa keberapa, kita mau tanya geng AI team berapa sudah orang punya ponteng puasa. Kau tak faham apa arti berapa pecah? Mungkin di sini cakap berapa orang ponteng puasa. So, tanpa membuang masa, mesti kamu tahu apa punca orang ponteng puasa? Lagi normal lah, sebab geng AI team ni manusia biasa. Kami ni bukannya orang dari planet lain, kami pun orang biasa macam kamu juga yang menonton ni. So tanpa masa, let's go. Hari ni Fae nak tahu bikin konten apa, tapi Rina suruh Fae buat konten. Ya sebab income YouTube banyak. Membazir kalau tak puas. Sebab kalau buat Rina dengar FYP. Oh, Aina duduk Aina. Buat konten. Okey. 2, 3. Boko. Okey, berapa sudah pecahmu? Berapa sudah pecahmu puasa? Hari bawah nampak ya? Pecah puasamu berapa? Dia tak faham lah Sabah. Mana pecah? Belum pecah. Kita boleh tengok dari bau mulut. Tapi dia ada malam. Oh iya kan? Tak ada bau kasturi. Esok barulah mulut datang rumah. Okey, kalau kau pecah berapa pecah? Aku tak step puasa lagi. Oh my god. Okey guys, nanti kasih masuk treat kecam Rina tak puasa. Perempuan. Kau perempuan mesti lah memahami sama perempuan. Alah baru. Lokman faham je perempuan. Siapa Lokman? Oh, bila bulan puasa je putus. Masa tu. Enggak, aku tak ingat lelaki. Bulan puasa dilarang ingat lelaki. Bunyi dia macam hipokrit tapi at least okey lah F. Najla, kau jangan balik dulu Najla. Kenapa? Dia takkan balik kalau aku tak balik. Lupa. Dia macam aku dari kereta. Malam ni aku tidur office. Semenjak Dah. kamu perasan gak semenjak Pak E dengan Heli dia begini so? Ya, dia jadi slay so. Sebelum ni Oh my god. Heli slay ke? Waktu dengan Ipan tak nampak sedih. Aku dah perform. Jangan Ipan aku nak tahu perform. Ya, dia bully aku. Bukan, tak sempat tukar watak dah habis. Betul. Jadi budak kampung satu kali settle. Berapa pecah puasamu? Berapa apa? Berapa pecah puasamu? Satu. Berapa? Bocor. Satu. Ini post treat nih. Treat kecam. Berapa? Pak buat no kat edit weh, no kat edit. Apa? Satu Pak Satu. Kenapa? Okey, buktikan kenapa? Kau nak takut dosa kah? Sebab demam Pak makan ubat. Fae sengaja jadi Takkanlah Pak tak makan ubat itu. Fae makan tiap sahur. Pak tak makan ke? Dah. Apa? Dia je tahu. Kau siapa nama? Amira. Pecah berapa? Pecah Mira berapa? Pecah puasa Mira. Berapa pecah puasa? Tak ada. Mira full lagi. Sangat sekarang. Alhamdulillah. Sangat sekarang full lagi. Ya. Bagi tahu je. Fae tengok Fae Mira order Grab masa tu. Masa tu Mira order Grab tapi Mira lupa. Kedai tu kedai Cina. Oh my god. So Mira full juga. Macam mana boleh Mira full juga? Dah Grab tu di rumah Fae dulu. Lepas tu rumah ni. Oh, yang bisu je. Bukan dengan ayam gepuk tu. Oh, sebab Faik nak makan ubat. Sebab Faik nak makan ubat. Faik dah berapa? Pecah puasa. Ada lah. Kita dah pecah mah. Faik dah puasa ni. Faik dah pecah lah. Kalau pecah-pecah ni kau sepatutnya ada budak lelaki. Ya. Diorang tu rajin ponteng. Kopi berani tanya. Dia tak, dia kena bijak, betul. Mana Harry? Ada kamu tak Harry? Dia dah balik kot. Harry balik. Tanya yang pertama. Okay, Rina tanya kan? Dos, sini Dos. Apa? Dos.
Maaf lah kalau soalan ni macam mengaitkan. Tapi harap kau boleh jawab jujur lah. Okey, boleh. Apa? Jujur, nanti kita share konten ni. Kau ambil lepas 2. Oh boleh lah bagi-bagi duit. Apa? Faik tanya dah berapa kali puasa dah kau konten. Kita dah puasa ke berapa hari dah ni? Berapa pecah? Ira kita dah puasa ke berapa dah ni? Ni keempat. Ah, 4 tak ada lagi. tak ada lagi. Daus, jujur Daus. Okey, jujur cakap lah. Biasanya ujung-ujung. Sebab dulu-dulu biasa pecah kalau buat kuih raya tu memang tak tahan situ Lagi-lagi kalau kau kek madu. Memang aku macam Daus, jujur Daus. belum ada pecah lagi. Boleh ke join konten Rina? Bukan konten Ira, bukan konten. Kau kodak. Oh my god, Rina. Okay, Datuk. Konten ni senang saja. Boleh senang Wih, je, aku Datuk. happy konten Rina, konten Faen. Datuk, berapa pecah puasa Datuk? Aku tak faham soalan tu. Berapa? Pecah tak tahu kan? Tak faham. Siapa? Di sana pecah dia panggil. Oh ya ya. Pecah bocor. Bila ni umur sekolah menengah kah? Sekarang. Mas, kau lebih. Alah, Datuk. Jujur Datuk. Datuk, jujur Datuk. Kau tengok Datuk time tu pergi beli ikan bakar di Zam-Zam. Ya, awal Datuk. Pukul 10 pagi. Awal pula bukan kenal. Kau tengok Datuk. Tak masa tu. Acak-acak si masjid lagi lah, tapi dia pergi beli ikan bakar. Ya. Jujur tak Datuk? Acah-acah bawa rias. Kena rias yang nak Tolong dimakan. Tiba-tiba Ria sakit, lapar, perlu makan obat. Tapi Datuk yang cuit sikit. 4 hari lah sudah pecah. Datuk tak puasa lagi? Kita baru puasa keempat ni. Oh ya? Ha. Kantoi ya. Apa rasa Datuk tak puasa berapa hari? Alhamdulillah setakat ni tak Dah lah. pecah lah, tak pecah. Alhamdulillah, Tak alhamdulillah. macam memang senang ke orang tak puasa? Ada sebabnya. Kadang-kadang Perempuan orang je lah kan. Lepas tu yang uzur, yang Perempuan normal tu lagi lelaki. betul. Sebab dapat Datuk kat kedai Zam-Zam tu. Setakat ni Alhamdulillah Allah bagi kesihatan untuk puasa. Alhamdulillah. Gelas bocor pecah sekolah rendah. Ya kak? Alhamdulillah. Faiz, Aku tahu aku suka berpuasa sebab aku suka diet tu. Faiz setakat ni 3 tahun dah tak pernah pecah. Alhamdulillah. Kau tak pernah bendera merah? Dah Selalu dia skip. Alhamdulillah lah. Mungkin nanti tak tahu mengandung ke bila kahwin nanti kan. Kahwin nanti kita tak tahu. Kahwin. Balik kampung jauh kan nanti. Balik kampung jauh, balik kampung jauh. Apa ni mau cakap? Aduh. Soalan Fael. Berapa sudah pecah puasa? Jujur kan dia? Jujur. Jujur. Jujurlah kan dah buka gerai pun bukan berapa. Gerai buka pukul 2. Takkanlah tak pergi dengan Datuk kedai Zam ikan bakar tu. Tapi jujur cakap, aku tak tahu benda ni macam aku tak tahu benda ni batal ke tidak batal. Tengah korek hidung kira macam batal lah. Betul. Kalau tak sengaja tak apa. Saya apa? Kau contoh, macam ni, kau contoh ke dalam. Dalam tak sengaja tak apa. Tak, dia macam cater. Betul aku terlampau dalam. Dia macam ni. Betul juga tak apa. Kongsi lah. Cepatlah tanya. Fae, konten Fae ni, nak masuk konten Fae ni. Tahu lama tak masuk konten Fae. Konten Fae best, kau pakai tongkat. Okey, itu saja soalan tu. Simpan. Aku dah boleh lah. Wih, muka ni lagi tak bosan muka ni. Dia masa muka dia aku pernah duduk rumah sekali. Mira, tu. Mira. Dia masa lalu. Aku masa lalu Mira je. Oh my god, bukan Mira ni. Mira, try je Mira. Okey, lepas. Ni soalan ni sepatutnya Sekarang dua lah. Tapi memang kena dengan hampa kau soalan ni. Dorang dua. Mat masuk sikit Mat. Soalan dia senang je. Jujur dia susah untuk korang. Jauh sikit bulan puasa. Tak bulan puasa boleh. Takut tak dengar. Tak bulan puasa boleh. Tak nampak video dah. Nampak. Tak boleh puasa apa Loman? Tak bulan puasa boleh dekat. Bulan puasa jauh sikit. Tak puasa tak apa. Mata aku pun tak tengok. Mata aku tak tengok dua orang ni. Bukan jaga mata tak cantik. Puasa tak mau nak dekat Raham. Okey. Pokoknya habis puasa kita menjauh dari dorang. Ya. Okey, soalan dia senang je. Okey. Dah berapa Ponteng puasa. berapa hari dah ponteng puasa? Berapa Tahun ni kita ke? akan puasa? Tahun ni? Sekarang. Ya. Masya Allah, baru hari keempat takkan dah nak Tahu bawa tempat. Ni kalau menipu masuk trade. Ni Kau kalau bukan
Sebelah ni ada plastik hitam sampai di bawah. Jujur je lah. Ya, ya. Ai, aku tahu lah sebab aku satu rumah dengan Lukman. Jak, ni konten siapa? Pak Ai buat konten solo. Dia mesti partnership tak naik kan? Kenapa mau judge partnership orang? Bukan partnership tak naik, dia tak naik kan? Mana ada kepala otak kau? 200,000 lah sudah. Terbawa. Weh, chemistry ada lagi. Masya Allah. Apa dia ada? Dia nak tukar-tukar soalan Faiz. Apa dia? Dia pun nak lari pada soalan tadi. Nampak sangat tak puasa. Kita orang satu rumah, kita orang tahu. Mana satu halal, rumah mana lagi bahaya, halal. satu rumah lagi bahaya. Apa? Kau Hotel rumah sekali. bukan rumahmu di itu kah? Mana? Di apa? Lakefront. Lepran. Mana ada aku duduk kat Lukman dah sekarang. Kau dengan siapa nama? Aku dengan dia. Kau dengan tu bah? Siapa nama? Ihin? Iyalah, dia sekali dengan aku. Dia sejak puasa ni dia datang rumah aku. Oh, patutlah hilang PKL sebab hampa dah order plastik hitam. Bukan. Ikin yang order plastik hitam. Kita orang yang halal dia. Kita orang yang halal dia. Halau sebab hampa dah order plastik hitam. Bukan. Sebab dia dah menghasut. Nampak tak dia pun dah Zaman jawab. sekarang orang tak mainlah plastik hitam. Orang order food panda. Wajib mana hantar. Wajib mana Aku hantar. dah buat dulu. Dulu aku pernah buat. Kau dah apa Aku dulu? order nasi kandar, kuah lebih, kuah campur. Astagfirullahalazim. Aku order untuk malam tu berbuka. Bukan sahur? Dah sebab pagi bila aku Order pagi. Dah dengar Order dulu. pagi. Faiz. Bila aku order pagi. Pagi tu pukul 4 pagi nak sahur. Dah pagi maksudnya harga murah. Kalau malam dia kalau orang dia jadi Apa? bayaran dia lebih mahal. Santun dengan motif. Bayaran mahal. So bila pagi tu bayaran murah. Perut pun cepat kenyang. Lukman tak suka makan makanan panas. Kau panggil satu orang tu lagi. Hang dia tak apa-apa. Panggil Mira. Panggil Pak Tumi. Kalau korang nak tahu yang tak puasa tu sebab dia duduk lari tu kena hari duduk lari. Buat apa? Mai sini. Patut hang buat konten jogging. Orang tak puasa. 5 kilo tengah hari mesti balik rumah minum air. Orang lemah je yang tak bersukan. Tengok. Apa? Tengok. Nampak mak tunjuk kulit mak. Nampak? Nampak sangat tengah hari ni cari makanan. Orang puasa macam ni. Orang puasa aku orang puasa. Kalau boleh buka hati tu boleh nampak lah mana lagi. Ya memang hati aku hitam sebab aku pergi buka aib orang tak puasa. Apa konten je pun. Tapi yang gelap ni sebabnya memang aku mencari. Tapi dah ada 2 orang yang tunggu kat rumah. Aku yang kena keluar. Aku siapa? Dia lah yang jadi food panda belikan makanan kat hampa. Patutlah cerah-cerah. Aku tak puas hati dengan dia. Tahu? Boleh je dia beli nasi kandar je. Aku minta nasi goreng. Lekat nasib baik Datuk call aku dia ada air lebih kat rumah dia. Datuk ikan sam tadi. Sam Datuk, tanya Kak Jo dia keluar dia ni dia masak kat rumah. Kak Jo tolong masak. Kak Jo pun tak puasa dah. Kak tak puasa sebab Kak Jo cuti. Okey, astagfirullahalazim. Nah, sekarang ni aku mau tanya, kamu 3 puasa ke tidak? Ada pecah. Itu saja. Apa je panjang? Alhamdulillah cukup. Cukup 14 konten dah. Cukup sudah. Alhamdulillah guys. Okey guys, itu saja konten Pak Ai tu kali ni. Dia target memang 10 minit je Pak Ai guys. 3 minit ni memang bonus kat korang. Thank you. Alhamdulillah view ni. Okey, kita jumpa pada next konten. Sorry guys, apa-apa Pak Ai minta maaf. Kita jumpa next konten. Bye bye.